Hai, apa khabar? Dalam video hari ini, saya ingin tunjukkan kepada anda 4 senaman mudah untuk melambatkan dan memperbaiki osteoartritis lutut. Dan jika anda belum kenal saya, sangat berbesar hati berkenalan. Saya Dr. Alexander Muta, saya seorang ahli fizioterapi osteopati dan sangat gembira anda berada di sini. Lihat soalan ini. Dr. Alexander Muta, saya ada osteoartritis di lutut dan kedua-dua meniskus saya meradang. Saya selalu buat legangan, tapi keesokan harinya rasa macam dihimpit di belakang kaki. Saya tak pasti kalau saya terangkan dengan betul, tapi saya akan gembira kalau doktor boleh beri panduan. Osteoartritis adalah salah satu topik yang paling biasa. Begitu kerap saya terima di klinik dan juga saya baca soalan di Instagram, di YouTube. Tapi saya perasan, ramai orang pun tak tahu dengan jelas apa itu osteoartritis. Sama ada ia satu keradangan, sama ada ia sesuatu yang akan hilang dengan cepat, sama ada hanya pembedahan boleh menyelesaikannya, atau ada ubat yang anda ambil dan osteoartritis itu akan hilang. Mari kita lihat. Osteoartritis adalah sinonim kepada kehausan sendi. Tahu tapak kasut? Tapak kasut sukan, bila anda berjalan banyak atau slipper, anda akan nampak tapaknya semakin haus. Dan bergantung pada kualiti slipper, bergantung pada cara anda melangkah, tapaknya akan lebih cepat haus di sebelah tertentu berbanding sebelah yang lain. Bentuk tapak kasut akan berubah mengikut tahap hausnya. Ia sama seperti apa yang berlaku pada lutut. Lihat sini. Di sini ada lutut yang diwakili, tulang femur iaitu tulang paha dan tulang kering iaitu tibia. Perhatikan bahawa permukaannya sangat licin yang membolehkan ia bersatu dan meluncur dengan mudah. Apabila ia mula mengalami kehausan, apa yang berlaku ialah kawasan ini tidak lagi rata dan mula mempunyai permukaan yang kasar. Ia mula menjadi tidak sekata ya, baik pada tulang peha maupun pada tulang tibia di sini. Jenis kehausan ini, kehilangan bentuk di sini adalah osteoartritis. Saya baru faham sekarang. Saya baru faham sekarang. Jadi, disebabkan oleh kehilangan bentuk ini, kehausan ini, itulah yang menyebabkan simptom-simptom artrosis, iaitu sakit, sudah tentu, kerana ia sedang haus, kadang-kadang hampir tulang bertemu tulang. Perasaan itu yang bermula seperti rasa berpasir dalam sendi, kemudian menjadi bunyi berkeriut. Selepas itu bunyi klik dan kadang-kadang sampai rasa sendi lutut terkunci. Dan juga boleh berlaku bengkak yang kita panggil sebagai pengumpulan cecair dalam sendi atau air dalam lutut. Aduh. Alexander, jadi kalau dah haus, cuma boleh tukar. Kalau lutut lain, kalau lahir semula, itu memang sebab faktor usia. Bertenang tak macam tu sebenarnya. Fikir sama-sama dengan saya. Kalau ini sebab umur, orang muda, orang yang tak ada berat badan berlebihan, mereka tak akan ada artrosis. Betul tak? Dan kalau sebab itu, semua orang tua yang dah berumur, mesti ada artrosis. Kita tahu, bukan macam tu. Kita kenal orang yang dah berumur, tapi langsung tak ada masalah lutut, dan ada juga remaja yang dah ada kehausan, dah ada artrosis ni. Betul tu. Selalunya, apa yang berlaku ialah beban mekanikal yang berlebihan, pergerakan yang terlalu banyak. Ianya berlaku bila anda terlalu banyak gerakkan satu bahagian lutut, sama ada bahagian dalam atau luar, dan ketidakseimbangan, ketidakselarasan inilah yang menyebabkan kehausan. Jadi, macam mana nak baiki keadaan tu? Mudah saja. Kita perbaiki penjajaran lutut, keseimbangan pergerakan. Fikir sama-sama dengan saya, kalau lutut saya tak selari, tak seimbang, ia menyebabkan osteoartritis. Untuk baiki keadaan tu, saya kena perbaiki pinggul, buku lali dan kaki saya. Dan akhirnya, lutut itu sendiri. Bila saya bagi lebih keseimbangan, bila saya longgarkan lagi pergerakan semua sendi ni, lutut saya tak lagi guna bahagian luar, bahagian dalam lutut terlalu banyak. Ia tidak lagi memberi tekanan pada meniskus, tidak lagi memberi tekanan pada patella. Dan kemudian, simptom-simptom artrosis ini akan berkurang dan anda dapat memperlahankan artrosis itu. Ya Allah. Sebenarnya, saya sudah rakam satu video yang menunjukkan cara untuk memperbaiki lutut melalui paha. Saya tinggalkan di kad ini untuk anda tonton kemudian. Jadi, 4 senaman yang saya akan tunjukkan kepada anda sekarang ialah: pertama, untuk memperbaiki pergerakan pinggul. Kedua, untuk memperbaiki pergerakan kaki. Ketiga, untuk memperbaiki pergerakan buku lali. Dan terakhir, untuk memperbaiki pergerakan lutut itu sendiri. Sebenarnya, saya nak tahu daripada anda,
Selain daripada sakit lutut, adakah bahagian lain di sini yang mengganggu anda? Tinggalkan di ruangan komen supaya saya boleh bantu anda dengan lebih baik, sama ada dengan membalas komen anda atau merakam video untuk menjawab soalan anda seperti yang saya sedang rakam ini. Dan sudah tentu, supaya anda tak terlepas jawapan kepada soalan anda, jangan lepaskan peluang. Langgan saluran ini, aktifkan loceng dan tandakan semua notifikasi sebab saya akan jawab soalan anda dan YouTube juga akan beritahu anda bila saya menjawab. Tengoklah, memang menarik. Memang mudah. Jadi, dalam latihan pertama, kita akan memperbaiki pergerakan pinggul. Satu cara mudah untuk kita lakukan ini ialah jika anda ada kerusi yang boleh berpusing di rumah. Ia tak semestinya ada roda ya. Ia hanya perlu boleh berpusing dari satu sisi ke sisi yang lain. Anda akan lakukan seperti berikut. Duduk dengan selesa, pastikan tulang belakang disokong dengan baik pada sandaran kerusi dan biarkan kaki anda tetap di lantai. Jadi, ini adalah idea yang bagus jika kerusi anda terlalu tinggi dan anda tidak dapat meletakkan kaki dengan baik di lantai, turunkan sedikit kerusi itu atau letakkan alas di bawah kaki anda. Dengan kaki tetap di lantai, anda hanya perlu menggerakkan badan ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Apabila anda melakukan perbilakan ini, anda sedang memutar tulang peha. Maksudnya, anda sedang meregangkan otot-otot pinggul, anda sedang melincirkan sendi pinggul anda. Dan untuk lutut itu sendiri, anda sebenarnya sedang membantu seolah-olah anda sedang membuka dan menutup bahagian luar dan dalam lutut. Pergerakan mudah ini sangat bagus untuk meningkatkan keseimbangan pinggul dan juga sangat baik untuk memperbaiki pergerakan lutut itu sendiri, terutamanya jika melibatkan meniskus seperti dalam soalan hari ini. Dan anda akan lakukan pergerakan yang menenangkan ini tanpa tergesa-gesa selama 30 saat. Dan jika anda tiada kerusi di rumah, itu bukan masalah. Anda boleh lakukan senaman yang sama ini sambil baring di atas katil atau di sofa. Jadi, baring meniring dengan kaki dibengkokkan dan anda akan lakukan pergerakan berikut. Jarakkan lutut, halakan lutut ke arah siling sejauh mana anda boleh, sejauh mana yang selesa, kemudian kembali. Dan jarakkan tumit dan kembali. Ini adalah pergerakan yang sama seperti yang anda lakukan di atas kerusi. Cuma di sini anda lakukan dengan satu kaki pada satu masa. Satu petua yang baik ialah letakkan tangan di pinggang untuk elakkan pinggul berpusing ke depan atau ke belakang atau badan berpusing secara keseluruhan. Letakkan tangan di sini pada pinggul supaya pelvis tidak berpusing, angkat lutut, angkat tumit. Angkat lutut, angkat tumit itu satu pergerakan, anda akan buat 10 kali dengan setiap kaki. Dan untuk buat dengan kaki yang satu lagi, hanya baring ke sebelah satu lagi. Senaman kedua adalah untuk kaki dan senaman ketiga untuk pergelangan kaki. Jadi anda akan duduk, silangkan kaki di sini. Hati-hati jangan letak berat pada kaki ya. Anda sokong di atas pergelangan kaki supaya kaki bebas bergerak. Dengan satu tangan, anda pegang pergelangan kaki di sini, pegang tumit. Dan dengan tangan satu lagi, anda peluk bawah bahagian atas kaki. Dan di sini, anda akan buat pergerakan seperti memulas. Satu tangan ke satu arah dan satu lagi ke arah bertentangan. Pulas ke satu arah, pulas ke arah satu lagi. Pulas ke satu arah, pulas ke arah satu lagi. Anda akan lakukan pergerakan ini selama 30 saat. Hati-hati supaya jangan paksa sampai rasa sakit ya. Buat pergerakan ini sampai mana yang selesa untuk anda. Dan di sini kita teruskan dengan senaman ketiga yang bertujuan untuk memperbaiki pergerakan buku lali. Untuk senaman ketiga, anda akan pegang di atas buku lali, di atas tulang kecil di sini, yang ada di bahagian dalam dan luar, genggam jari kaki dan anda akan buat pergerakan seperti bulatan begini. Ingat untuk gerakkan sehingga tidak menyebabkan kesakitan. Anda boleh buat 10 bulatan ke satu arah dan kemudian 10 bulatan ke arah yang lain. Tangan ini di atas buku lali tidak membenarkan kaki bergerak, betul? Dan perhatikan bahawa ini bukan jogangan. Saya tidak perlu paksa untuk meregang terlalu banyak. Saya hanya perlu buat bulatan besar 10 kali ke satu arah, 10 kali ke arah yang lain. Dan pergerakan terbaik, senaman terbaik yang saya tahu untuk memperbaiki sendi lutut, memperbaiki pergerakan lutut, terutamanya pergerakan meniskus,
adalah senaman ini. Anda akan duduk dengan kaki bertapak di lantai, angkat hujung kaki, angkat jari-jari kaki, biarkan tumit bertapak di lantai. Dan anda akan lakukan pergerakan seperti pengelap cermin kereta, keluar dan ke dalam 10 kali dengan perlahan-lahan. Pastikan anda betul-betul tarik kaki ke dalam. Ulangi, setiap kali anda bawa kaki ke dalam, pastikan pergerakan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kaki bergerak keluar dan pastikan betul-betul tarik ke dalam. Pastikan betul-betul tarik ke dalam. Lakukan ini 10 kali tanpa tergesa-gesa. Dan ini adalah sebahagian daripada senaman yang terdapat dalam kaedah Shodo untuk lutut. Jika anda belum kenal, ia adalah satu program dalam talian untuk anda memperbaiki kesihatan lutut anda. Mencegah masalah, melambatkan kehausan dan sudah tentu belajar mengawal kesakitan dengan senaman yang mudah. Jika anda ingin maklumat lanjut, ingin tahu bagaimana ia berfungsi atau ingin menyertai mendapatkan kaedah Shodo untuk lutut, pautannya ada di dalam deskripsi video ini. Dan sekarang, saya ingin tahu daripada anda, adakah video ini membantu anda? Adakah anda belajar sesuatu yang baru? Jadi, tekan butang suka di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada saya kerana tanda suka anda akan membantu anda, akan membantu orang lain dan akan membantu saluran kita. Dan saluran ini adalah milik kita bersama. Saya mahu anda kongsikan video ini dan semua video lain di saluran ini untuk membantu sesiapa yang mengalami kesakitan. Bantu orang yang anda sayangi untuk berhenti mengambil ubat sendiri kerana mereka fikir tiada cara lain untuk melegakan kesakitan. Dan di atas ini saya tinggalkan satu siaran langsung yang saya buat, memberi tip tentang lutut dan menjawab soalan secara langsung. Hanya klik dan tonton. Di bawah ini ada satu senarai main lengkap tentang sakit lutut. Jika video itu ada di sana, ia boleh membantu sesiapa yang mengalami sakit lutut. Saya berhenti di sini dulu. Salam mesra dan jumpa lagi.